Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah yakni Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tidak patut seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan, yang layak atau patut diwasiatkan bermalam selama 2 malam, melainkan dalam keadaan wasiatnya ada tertulis di sisinya. Jadi tidak ada hak bagi seseorang muslim. Tadi saya terjemah lagu lain. Ini kalau mengikut zahir. Tidak ada hak bagi seseorang muslim. Tadi saya terjemah tidak sepatutnya seseorang muslim. Kedua-duanya betul. Betul boleh. Tiada hak bagi seseorang muslim. Tidak ada hak bagi seseorang muslim. Sifat yang pertama bagi seseorang. Apa sebut muslim? Dia khusus dengan orang Islam saja ke? Wasiat-wasiat ni? Dah. Padahalnya wasiat orang kafir sah juga. Wasiat orang kafir secara umumnya, wasiat orang kafir itu pun sah juga, terpakai juga. Orang kafir duduk dalam negara Islam semua pakai hak Islam belaka, dia pun tanya kita, lagu mana? Kita boleh royak ni? Boleh. Sah wasiat tu. Tidak kata wasiat ni khusus dengan orang Islam saja. Apa-apa dalam hadis disebut muslim. Sebab itu mengikut awalik. Awaliknya kita dalam masyarakat Islam ni kan Islam lah. Sebut Islam, tak payah sebut orang kafir. Panduan agamanya, kalau dia tu ada harta, janganlah berlalu 2 malam pun dalam keadaan tak ada. Kena ada wasiat. Mana berlalu 2 malam, sakit 2 malam, 2 malam tak ada wasiat kau bersatu, tak boleh, tak sepatutnya. Tiada hak bagi seseorang, tak ada hak. Itu bukan hak dia. Tak boleh dia buat lagu tu. Mana menjadi kewajipan kepada dia. Kepada orang yang kata tiada hak, dia kata wajib wasiat. Kepada orang yang kata tidak sepatutnya, sebab kita terjemah tadi, dia kata mustahab sahaja wasiat itu. Mustahab, bukan wajib. Bagi orang yang kata wajib, sebab dia pakai dengan makna tadi lah. Hak tu hak. Mana tak ada hak, dia tak boleh buat gitu lah. Bila tak ada hak, kalau kita buat juga haram lah. Maknanya haram tidak berwasiat bagi seseorang muslim yang ada sesuatu ni, maksudnya bukan hak tak ada nombor 1 ada 10 riyal nak wasiat agama dia, tak payah wasiat lah tu ada 4-5 riyal nak beli nasi lauk ya, tak pada nak wasiat tu. Sebab itu dia kata dia ada sesuatu yang layak diwasiatkan. Kalau tak layak, kewajipan ni tak ada lah. Hak salah ni kalau dia ada sesuatu yang layak diwasiatkan, mana dia nak berwasiat, lepas tu bermalam selama 2 malam. Dalam riwayat Muslim dan Nasai 3 malam. Jadi maksudnya di sini bukan maksudnya 2 malam betul. Sebab itulah dalam hadis tu ada berbeza-beza. Maksudnya tak boleh lama. Tidak syarat 2 malam saja, 3 malam. Maksudnya tak boleh lama dalam keadaan gitu. Melainkan dia kena ada wasiat dengan dia tu. Takut-takut apa? Takut-takut jadi timbul masalah lah. Anak-anak kamak ke harta dia, rupanya orang amanah je pada dia, dia bagi pesakut pula. Padahal orang itu barang orang simpan dengan ayah dia. Jadi kena wasiat lah. Ada harta tidak semestinya hak dia, hak orang, tetapi takut jadi keliru. Kalau lagu tu kena wasiat lah. Harta sendiri kau, harta orang kau, boleh jadi keliru anak-anak. Dia kamak kau tu masuk dalam pesaka, padahalnya tidak. Itu termasuk dalam wadi'ah. Orang simpan dengan dia, orang amanahkan kepada dia, pegang tanah kau gapo kau, bukan hak dia, hak orang. Jadi kena royak juga. Kalau tidak jadi keliru. Setengah-setengah ulama berdasarkan hadis ini, haqqu beri, haqqu itu dengan mana tiada berhak, tak ada hak bagi seseorang muslim. Dia pegang dengan zahir hadis ni dan zahir ayat Quran. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut taraka khairanil wasiyah. Itu ayat Quran berkenaan dengan wasiat. Tuhan sebut kutiba, diwajibkan. Atas dasar ayat tu dan hadis ni, mereka kata wasiat tu wajib. Orang yang tidak berwasiat dosa. Kalau ada sesuatu lah yang perlu diwasiat tu, dia kena wasiat. Inilah pendapat Az-Zuhri, Abu Mijlas, Atha dan ramai lagi ulama lain. Baihaqi menukilkan ini juga pendapat Syafi'i, tapi qaul qadim dia. Ini juga pendapat Ishaq bin Rahawai dan Daud Az-Zahiri. Pegang wajib, tak boleh tidak berwasiat tu. Itu bukan hak dia, tak boleh. Dia kena berwasiat. Mereka pegang wajib.
Tetapi Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma' ulama tentang tidak wajib. Ijma' ulama tentang tidak wajib wasiat kecuali orang yang syad. Orang yang syad. Maknanya lebih ramai lagi ulama-ulama Islam ni kata tidak wajib. Mana hal ni atas jalan cermat, atas jalan itulah. Sebab seorang tu boleh jadi mati mengejut dalam keadaan tidak berwasiat. Apa dimaksud sebenarnya nak suruh ingat pada mati itu. Dan bila mati dalam keadaan tidak makan hak orang, tidak ambil hak orang lain. Tetapi ulama-ulama mengatakan hak tidak kata wajib tu pun. Hak tidak kata wajib secara umum pada dasar. Tetapi dia jadi wajib kepada orang-orang yang ada hak orang lain pada dia atau hak Allah pada dia, maka wajib. Misalnya seperti orang yang ada buta dengan orang, kalau dia tidak wasiat, anak dia tak tahu. Atau ada pada dia tu wadi'ah, barang simpanan orang, amanah orang, atau hak seseorang, hak sesiapa saja ada yang orang lain tak tahu, dia pada ketika tu kena. Atau dia ni tak nak kerja haji lagi, tapi dia sudah mampu, kira-kira dia sudah mampu, dia kena berwasiat. Sebab itu hak Allah atas manusia. Hak Allah, manusia kena buat kerja haji. Dia sudah siapa, tapi orang tak tahu, dia kena wasiat. Untuk apa? Untuk nak orang kita kata buat upah haji tu lagu tu. Ataupun zakat, dia kena zakat, dia tak bayar. Hutang orang. Dalam keadaan ni wajiblah seseorang itu berwasiat berhubung dengan perkara yang berkait dengan sama ada hak orang atau hak Allah. Hak kata tidak wajib pun dia kata wajib juga kalau dalam keadaan ni.